Ubah suasana bilik ni part yang pertama dah pun selesai. Dulu pernah susun aturnya macam ni, lepas tu tambah sikit bidai supaya ada privacy sikit belah malam. Dulu pernah letak katil besar, lepas tu bila dah tambah almari full kat dinding satu lagi, saya tukarkan katil yang lebih kecil supaya laluan bilik ni lebih selesa. Adalah fikir nak jual katil ni, lepas tu nak tukarkan kepada katil yang besar semula. Tapi bila fikir balik, tak apalah, kot lapang je macam ni. Kiranya selesa sikit lah kot family balik nanti ramai-ramai, nak solat pun senang. Lepas tu tukarkan bidai dan langsir je. Jadilah suasana yang macam ni. Kali ni nak tambah hiasan dinding supaya bilik ni nampak lebih berseri. Dah hampir setahun dah simpan kapet hiasan ni. Dia tebal dan nampak macam baldu tau. Kali ni minta tolong anak bujang untuk buatkan frame. Tak nak membazir beli kayu frame, jadi kita guna kayu apa yang ada je. Untuk frame ni kita catkan warna hitam. Sebenarnya sayang tau, tapi terpaksa potong sikit untuk dapatkan saiz yang sesuai dengan tempat ni. Frame yang ni memang sengaja tak guna cermin tau, sebab tak nak ada reflect cahaya waktu kita pandang daripada arah depan. Bahagian belakang pun lekatkan macam ni je. Frame ni ringan je, jadi nak gantung pun senang. Macam biasalah, lampu memang main peranan. Kali ni saya guna lampu yang tak payah pasang-pasang wayar lagi. Sekali cas je boleh tahan lama jugalah lampu ni. Jadi senang lah kan, time nak guna je boleh on guna remote. Inilah dia rupa bilik ni setakat hari ni. Rasanya memadai lah apa yang ada takat ni kot. Tapi biasalah mak-mak kan. Nanti-nanti entah apa lagi lah yang bertambah agaknya kan.